Baju tit pasal disunatkan akan tanzif minal ausaf, disunatkan membersihkan diri daripada daki kalang ni. Tanya kamu kalang, walau kalangnya hana menajis, kalang menyo dari reuh, dari peluh, daripada keringatnya hana bernajis selama hana bersentuh dengan najis. Tapi kesunatkanlah ramadanya untuk membersihkan diri, baik kalangnya yang nak terulek, contoh kru, kru semangat di kru tok, wafil udhun dan lagi kalang yang nak buat penyung dalam hidung, dan membersihkan rawajib. Rawajibnya ujung-ujung jaro, termasuk yang nak di bawah kuku. Nya le hana perhatian urang yang akibat gara-gara kalang yang terhalang wudu, nya hana sah tu wudu. Tanya yang kadang-kadang biasa kerja kat tempat-tempat yang contoh se bengkel-bengkel yang payah pergelih le kalau ada sembahyang kerana jika penghalang dan makruh taklim azfar, mempertelat memotong kuku. Jatah roh mesti uro Jumaat baru teko ala dah pres ni nuku nya hukum ni makruh, nya katruk watekoh disunatkan segera ko. Dan mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan melebihi 40 hari. Sampai tei le urang karagu ipu mawah apa urang. Sampai sampai menang. Wa yadkhulul hammam, dan masuk kamar mandi dengan syarat menutupi aurat. Nya le sunnah yang urangnya hana ada puput le. Umum ji urangnya urang tamang kamar mana, pulang kamar mana rumah kan tertutup. Hana pakai le tanya ijab basahan. Kamu di dayahan langkah matamu mu pakai ijabah tahan, sebab kadang-kadang truk jamin dari kalangan habaib. Urang habaibnya dalam mengamalkan sunnah biasa luar biasa kuat urangnya. Dijek kemalai dan yo menyo langkah mamano hana tersediakan ijabah tahan. Sebab katakanlah manusia hana ikalan aurat tayo, tapi nama makhluk Allah lain yang dikalan, itu jin Islam dan para malaikat. Malah dalam tasawuf termasuk salah satu adab dengan Allah, adab tanya dengan Allah, iaitu ketika mandi baik dalam keadaan telanjang bulat. Pulang nak semacam urang leh ke mana langkah mana dalam keadaan telanjang bulat, getung wuduk dalam keadaan telanjang. Ada wuduk ibadat kan? Wuduk ibadat, ibadat dalam keadaan telanjang, maka menyohai netun nak pakai ijabah sahan kerana hana biasa. Usahakan saat netung wuduk pakai anduk. Nanti baik tung wuduk dalam keadaan telanjang bulat, pakai anduk ile, dia pakai anduk ba keing tu baru tung wuduk untuk menjaga adab. Makanya kesyaratkan kesunatkan datang menghamam dengan syarat tutup aurat dan terjaga daripada dilihat di atas, menjaga diri daripada melihat di atas aurat orang lain. Tok lang kamar mana, punya kamar mana jamunnya. Ini kan tiro-tiro. Jamun kan mana rame-rame. Tainan teh mana rame-rame, dia jaga pandangan mata baik melihat aurat orang lain. Pulang coba tingkat ya dari ijarah kau. Nak berkatin nak pi jamun nah. Mana orang kerung dah dia buka rungon ke. Galak buka rungon tarik je kerung ijarah lang lebu hang di tengah lang kerung. Anali ijarah. Dan meniat dengan masuk kamar mandi tanzif li ajli salah, mengenal pahala. Ya hana ke mana odanya, mana untuk pres, mana untuk segar sangat. Tapi tanit dan mana untuk tapuglih ro, tujuan untuk sembahyang. Dan berkata ketika masuk kamar mandi apa yang dibacakan ketika masuk ke kamar air. Demikian juga ketika keluar yang kalau perah delikut. Tinggal ulang lagi kero, nak bercali.